Ramai orang kata. Ramai orang kata macam mana nak berjaya tu. Nak berjaya lah. Nak berjaya senang. Senang ke? Macam ni lah senang, tak senangnya. Pakai kau tu. Lah, pakai wifi. Bukan sakit, hati. Hati siapa tengok saya mentor tadi? Tu tengok mentor tadi. Saya tak ada dalam TV, tak apa. Produk ada, produk. Saya jual produk. Ni produk saya tu. Ni. Ni produk saya milenial. Saya masuk betul milenial, nak tajuk botol milenial. Apa apa? Okey lah, saya tak payah tunjuk muka saya, tak apalah. Lama kena tunjuk muka saya, ada orang kata jeluruk lah. Orang asyik muka saya annoying, dia orang nak tengok penghibur saya pun tak apalah. Tak payah tunjuk muka saya. Tapi kalau produk apa tak sebut dalam program, apakah ham Naja, saya tak faham tu. Saya terkejut tu, kata saya tak pergi, tak apa. Memang saya sedih lah. Saya sebab mentor milenial, saya tajuk milenial itu. Saya tajuk ni. Demai-demai pun saya mari, saya nak tengok lah lagu mana saya tak menajuk. Berapa yelah saya baru nak menajuk. Maksud tu tengok, tak ada orang tanya kenapa tak nampak muka saya, kenapa tak nampak muka saya. Saya cakap tak apa, tak nampak muka saya, produk saya nampak. Mana ada, tak ada apa, jual apa malam ni? Jual apa malam ni? Nampak mama? Apa cak? Cak asal cak ada cak? Tak, kecil tak faham nampak mama. Tak faham? Oh. Tak faham apa cak? Mama kenapa? Tadi kacak. Kecil doa, kecil pergi makan. Kacak pergi makan? Kenapa? Ada apa mama? Bukan. Mama kan tajuk mentor milenial. Tapi produk mama ada kacak dengan apa sebut? Tak ada. Sebab? Tak tahu. Produk mama mentor milenial tak ada sebut pun. Mama punya muka pun olah salah tubik TV sikit. Macam mana cak Azad cak? Saya ni kan, saya untuk produk saya buat macam-macam. Syafiq. Saya sipi-sipi tak apalah, muka saya tak laku kat dalam TV tak apa. Tapi produk saya milenial cem-cem ni yang saya duduk pertaruhan saya, mana nego gana tu? Taja tak ada dalam program. Sebut berkira sangat ke? Tu ramai orang tanya saya kenapa saya nak galik main telefon. Saya galik main telefon kan, kamera depan saya tak ada galik-galik telefon, tak payah tengok lah. Sedih lah saya. Sabar mama, sabar. Setiap hikmah ada. Tak ada. Nak cakap apa? Tanya sama hati, heran. Kan saya tak jawab betul-betul. Cak panggil lah. Kan saya tak jawab. Mama. Damn it, bam! Iqbal, perlu buat ni wifi. Sambut wifi betul je. Sedih lah. Kacak makan macam mana cak rasa? Saya sedap. Saya lari lah. Saya dah dekat rumah dah ni sekarang. Depan hidangan makanan dah sekarang ni. Tak payah duduk-duduk sana. Saya lari cak perak dah. Saya kan okey lah. Kalau saya tubik TV semua, orang kata saya tubik muka, asyik menyampuk, asyik dia je nak mengepel orang nak tengok berhibur, betul tak? Nak tengok hiburan lah apa semua. Saya kata tak apalah, saya tak ada muka, tak satu. Nak ke produk kita sebut pun tak apakah kita tu kadang-kadang macam ni lah benda kita jadi tak gagah tu. Tak apa, boleh kuamat ni, boleh kuamat. Esah, kuamat.
Oh my god tu mama. Sebab millennial cem-cem, saya nak taja millennial. Tapi tu pun saya ambil akhir lah. Sebab mahal taja berjuta-juta. Kalau tak betul ke, lama-lama boleh pak. Oh boleh pak siapa tanya bisnes. Tanya siapa ada orang bisnes sini tak. Kalau boleh pak, memang saya memang slow. Apa pasal wifi? Wifi saya. Kesian lu. Memang Khatijah, saya memang tak. Saya patut ada meeting. Tapi saya tak boleh meeting. Darah saya naik. Ada penggugur tu darah tak? Ngecek darah dah? Ada. Pak Mahir tu, saya dah darah tinggi dah. Tukar baju kejap. Mana baju saya dah. Saya tak boleh tahan dah air limau. Saya dah memang stres. Ni orang kata kesihatan kena jaga. Ni saya baru masuk ni. Saya taja mentor ni. Muka saya tak masuk TV. Tak apalah. Tak payah menggedik di TV, tak apalah. Tapi kalau produk pun tak sebut apa hak. Produk tak sebut masalahnya. Memang mak saya jadi. Produk tak disebut. Millennial cem-cem. Saya tak sebut sekali. Tu pun sebut last. Saya dah tunggu mana nak sebut. Mana setiap kali break mana. Inilah orang kata. Mana tadi? Cem. Mana tengah darah tinggi saya banyak mana saya tak boleh. Saya benda ni dah buatkan saya stres. Ni saya buat ni millionaire cem-cem. Saya daripada tahun lepas saya taja pula. Tahun ni saya tak maham doa saya naja lah. Tajuk akhir, tajuk waktu-waktu macam ni lah. Tapi sebut pun tak apakah hal. Saya memang tak boleh, tak faham dengan mereka ni macam mana. Memang saya kurang, that's why saya tak ada ambil sponsor daripada awal. Bukan senang nak buat bisnes sebenarnya. Ramai orang tanya macam mana saya percaya. Inilah perjuangan saya. Sometimes bila air batuk keluar ni teh sikit sakit. Mama itu nak teh. Saya memang balik awal. Tak payah duduk situ. Saya balik awal dekat rumah dah makan nasi dah. Lepas motor ke apa benda je tinggal dalam minggu lepas. Saya tak payah datang. Tak payah datang makna tak sebut. Habis kalau tak sebut kau taja apa? Saya lah ni, saya try to pull back. Saya tak payah hadir. Tak apa, biar produk jalan sendiri. Jangan stres. Memang tak stres. Habis kalau duit beratus-ratus ribu seminggu tu, babe. Produk pun tak disebut. Apakah Ni millennial cem-cem saya. Saya duduk cem sana, cem sini, cem sana, cem sini. Shooting je puas-puas. Tapi tak ada apa-apa pun. Mesti ni, Cak. Ya. Okey. Cak. Boleh. Cak makan ke? Dah. Banyak. Mai sini, Cak. Cak tengok orang ramai ke tadi? Ramai tapi kenapa tak ada mama? Tak payah mama lah. Takut ada mama kalau pecah TV kat rumah tu. Kalau masuk muka mama. Saya kena release. Buat bayi tu. Moga tu tutup. Kira pipi tu. Tak ada mama. Saya cuba. Saya cakap. Saya taja metode millennial. Tapi produk saya pun tak sebut. Tak payah tunjuk muka saya. Tak apalah. Asyik tunjuk muka saya je. Ada orang ignore. Ada orang rasa ignore lah muka saya tak annoying lah.
Tapi salah ke sebut produk saya? Ya Hafiz, ya Hafiz. Ada. Cak, panggil Cak. Macam inilah perjuangan saya. Macam ni perjuangan saya. Mama. Kita tahu apa habiskan. Dia mama. Cak. Dia mama habis apa sih? Ya, bagi Cik. Bagi Cik. Masih ni, Bik. Ya, Bu. Ini. Tangan kanan sini, tangan sini. Dia ada iklan. Cuba tengok. Saya tekanan darah berapa. Memang saya darah naik. My blood go upstairs. Macam kat inilah. Sabar. Kacik turunkan tangan mama. Sekejap. Saya tak tahulah. Buat dia bibik. Atas lah. Okey. Tengok macam mana. Saya memang stres ni. Sakit kat sini, sakit kat belakang. Tok Haji ke gini? Dia minum air tu tengah buat air limau. Air limau perut je. Tok sini dengan tepat. Sabar. Bu diam. Tak boleh bicara biasanya. Okey, saya stop. Buat sekejap. Dah seminit. Tunggu seminit lagi. Dah sekarang? Okey. Tapi jangan cakap buat ni. Di klinik. Kita di klinik ya. Klinik si Baiduri. Wish. Ini terlebih. Masya-Allah. Bunuh kau ni tu. Tak boleh baca saya punya tekanan darah. Error. Tu tak boleh baca. Coba tiduran, Bu. Tak mau tidur. Tak boleh baca. Tengok saya punya ni. Tak boleh baca. Tengok sebab menadia boleh jadi macam ni. Sabar, Mama. Sabar. Cak, tengok Cak ada baca Cak. Tuh. Betul ke rosak ni? Kacik cuba kacik. Kacak tak naik. Dia kena lurus tangan atau apa? Okey, terus sudah lurus. Jangan gerak. Kita di klinik ya. Bagus tak sampai. Sabar. Jalan ni scanning. Scan kan? Oh ya, jalan. Sabar. Kita kena sabar. Sebab dalam aku apa ada. Tengok 184, 127. Memang darah saya naik tinggi. Sabar, Mama. Sabar. Tengok bacaan darah saya 184. Ini saya dah cool. Macam tadi rasa 200, 300 tu. Memang saya rasa tu. Ini kan tunjukan ni perkuatnya tu. Mana? Ni saya dah sejuk tu. Tadi masa duduk dalam tu tadi. Ni kuat ni. Tengok bacaan saya Ni biasa 70. 184. Kacak. Tinggi sangat ni. Kacak. Bukan senang, Mama nak senang, Cak. La. Ni tisu. Tengok. Tadi saya daripada sini. Pukul berapa sekarang? Pukul berapa? 11. 11.30. Bayangkanlah saya duduk kat sana tadi. Darah saya banyak mana tu.
Sini saya dah sejuk, saya dah hapus semua. Tak nak je. Nak je jadi gini. Habis pitih macam pengemis. Belajar lagi lah tu. Okay. Tak apa. Yang penting Cara lain. satu family tidak tetap ada. Ya, thank you, Cik. Okay, Cik B new call. Mana Cik B? Cik B? Apa Cik B? Apa Cik B? Hai. Cik B? Cik B tidur? Tak. Cik B? Cik B. Ya? Cik B? B. Tengok tak minta milenial tadi. Cik B? Ya. Ada tak iklan mama? Tak ada kan? Ni tengok tak ada Cik B? Tak ada kan ni kan? Tak ada keluar kan? Mana Ada pakat. dia pakai benda. Kenapa? Memang astagfirullahalazim, beristighfar. Kita habis duit banyak, tapi sebut pun tak. Tak payah tubik muka saya pun tak apa. Tapi produk saya sebut lah. Oh, mentor. Dia bukan terapuk pun dia nampak duduk je. Nampak tak payah nampak tak apa. Sebut produk tu. Cik B. B. Cik B. Cik B. Tolong lah. Cik B tengok tak Cik B? Mama nak tanya ni je. Mama nak tunjuk ni je. Tak boleh sebut. Mama letak atas kursi. Okey, tengok. Ada tak produk? Tengok. Ni berakam. Ha? Rakam. Ada tak produk? Tak ada. Tak ada. Mama dah sebut benda dia cep-cep. Mama letak atas kursi. Ada nefas je. Mama letak atas kursi. Oh, jangan letak tu. Tak bagi letak tu. Tak bagi. Ini letak ah. Ini takkan benda ni tak boleh letak. Cik B. Tadi dia berita ada yang tadi. Betul je lah dia asing. Betul Tak ada je. Bacaan saya sampai 100. Sekarang tengok berapa? Lagi sekali. 288, 288. Masa tadi memang saya tak ada cakap. Saya memang Stress out. Abang Mama okey dah ni. Mas stress out je ni. Mama bayar berapa? 45 juta. Ha? 45 juta. Tak ada. Lagi sekali. Tak. tak adalah. 5 juta je. Tak adalah Cik B. Tengok. Saya punya bacaan. Tetap sama. Lah 183. Tak ada turun 1. Macam ni nak niaga sebenarnya bukan senang tu. Apa? Apa ni? Apa ni? Okey Cik B. Bye Cik B. Bye Cik B. Sabar. Cuba bagi relax dulu. Bagi relax. Mari. Bagi relax. Semua bagi. Lepas tu. Tak, masalahnya. Ha? Tak, Mama kena relax tau pasal benda ni. Lepas ni Mama nak marah dia sampai. Bukan masalah nak marah. Bukan masalah tak ada agreement ke apa. Tapi sekarang adalah kita tahu sampai tak sebut. Sabar. Satu tak boleh sebut. Benda dia cep-cep tu boleh sebut ke Cak? Tahu. Cik B? Susah kan dia sebut bila dia cep-cep. Ni je bila cem-cem dah. Sebut. Mama tu sebut ni je. Bila dia cep-cep. Mama letak atas meja Cik B. Oh, tak boleh letak.
Tak boleh letak atas kursi tu. Tadi. Tak boleh sebut JB. JB. Mama tak boleh sebut JB. Millennial Champion tak boleh sebut. Millennial Champion tak boleh sebut JB. Inilah kita buat produk tajam millennial tapi Millennial Champion tak boleh sebut. Muka tak boleh tunjuk. Tak apalah tak boleh tunjuk muka mama. Susah sangat aku nak sebut millennial Champion. JB? Oh, JB nangis ya. JB? Mama apa? Ha? Mama buat Apa dia sayang? Mama balik buat apa? Jari mama balik. Ni JB. Sebab ni je mama sakit sampai 185 macam mama JB millennial Champion. Tajuk millennial. Millennial Champion tak boleh sebut. Terletak atas kursi. Oh no, tak boleh letak. Dia macam sabarlah, nak kan no. Bukan awak ada masalah macam darah aku darah tinggi. Bayangkanlah tadi kalau aku pesang kat dalam tu. Aku kelik dah sejam pun. Bacaan darah pun 185 lagi. Mama kena ini. Demo. Dia nak ngepet telefon je. Ngepit telefon lah. Macam duit aku tak laku. Duit aku dah kayu ke duit aku tisu. Ya. Ini ada hikmah dia. Mama itu kecek. Nak isi. Tak ada cakap ke tadi? Tak payah cakap lah. Cakap usahakan cakap. Sebut ni tak disebut millennial champion. Jadi tak ni champion. Senang je tau ni Cik B. Tak boleh sebut pun millennial champion. Mama ni champion. 3 perkataan je. Millennial champ. Itu je. Tak sampai 1 minit. Sebab tu bukan senang perjuangan saya. Menaja rancangan tu. Bukan buat tu. Sebab tu kadang-kadang saya buat. Sebab tu saya jadi Pamoga. apa? Ngepet pamoga. Pak Moga lain. Millennial ini lain. Apa Cik B? Tadi dia kata bila cincin. Satu Tak kali. payah last kali. Tak payah tak ingin lah last kali pun. Ada orang cakap kat mama. Oh mama ralik main telefon. Sebut millennial Cik 2 kali. Masya sebut mama tak duk ralik main telefon. Cik B tengok mama ralik lah. Ha? Cik B. Tu orang tengok saya sedih tu. Ya. Cik B. Tapi nasib baik mama tak pesah dalam tu tadi. Sabar Mama. Setiap kali ada hikmahnya. Ada siapa kat situ? Ha? Ada siapa kat situ? Kak Acak. Lagi? Aunty Rosmah. Lagi? Kak Sam. Lagi? Bodyguard Mama. Tengok tak adalah Tuan Samsyati saya memang tak tengok. Tak payah tengok tak ingin lah. Tak payah tunjuk muka saya tak apalah. Tunjuk produk saya. Tunjuk tak boleh sebut lah. Millennial champ. 3 perkataan je. Millennial champ. 3 je dah. Oh,
Tak sedap mikir lah. Lepas tu kau online lagu. Kau lepas. Bukan masalah mikir, aku nak tunjuk aku saat ni stres lagu mana saat ni baca duduk rumah setengah jam tu 180. Mu bayarlah aku masa duduk kat sana tadi bajet mana darah aku dari sini ni. Ni. Saya tak perasan. Masuk siapa? Kau masuk siapa tadi? Ha? Masuk Datuk Seri Rosmah. Tak ada, dia tak pergi. Datuk Seri Salmo. Dekat metok meletup tu. Tengok gambar dia kat kau ikutmu. Oh, dia nak pergi situ. Tak apalah, mujur tak di sini. Buat apa main hal ni? Oh, Alik ni hanya ada Kuba. Kacuk tau. Di sana ada keceriaan. Rancangan milenia, mentor milenia, tak sebut pun milenia cem-cem. Ada sebut mula-mula, ada sebut akhir. Saya faham lah. Okey, agreement tak boleh sebut, tak boleh tunjuk nama saya. You tak boleh pergi pun. You tak boleh pergi. Fine. Boleh you pergi. Tapi you tak boleh tunjuk muka dalam kamera. Tak payah. Tak apa tak tunjuk muka. Saya setuju, saya agree. Iklan saya pun tak ada, tak siap lagi dah 2 minggu. Itulah. Cik B mula-mula kata tadi. Dari dulu lah, dari masa Mama nak tadi media ni. Hanya ada tiga perkataan tau. Milenia, Cem. Sekejap, Cik B cakap apa? Cik B cakap apa, Cik B? Cik B cakap apa? Cik B kan dah kata jangan taja milenia. Dulu lagi. Sebelum Mama nak taja milenia. Dia cakap. Ya. Ini ya. Datuk Cik B. Tak. Eric yang suruh taja kan. Mana ada Tidak. Hati-hati. Suruh taja apa? Pesen. Caca, Cik B. Memanglah Mama tak dengar cakap Cik B. Cik B cakap jangan taja, Mama taja. Cik B pun dah kata je taja bola, orang taja juga. Bola. Balik bola pula. Cakap tu dia taja juga. Ha? Cik B tu Mama dia kahwin, Mama kahwin juga. Aduh, penasihat Cik B. Mama dia terus lah. Tadi memang saya hampir nak pengsan. Biasalah. Tapi dah tak pingsan. Nasib baik Mama kuat. Nasib baik Mama lari daripada sana cepat-cepat. Ni ayam 5 Datuk Seri Rosmah buat dah ni ha. So Mama ke gudang. Ayah apa tu? Ayam 5. Minggu depan Mama pergi mentor. Minggu depan Mama Tak. pergi mentor. Hati Mama telah patah. Hati Mama telah sakit. Hati tak patah, hati tercabut. Terkoyak. Koyak. Cik B? Cik B doa untuk Mama? Doa Cik B? Bismillahirrahmanirrahim. Bagilah aku kaya, bagilah mak aku kaya raya, bagilah sel poda Mama laku berjuta-juta, bagilah Mama stres. Bagilah Mama stres. Jangan minyak naik, minyak turun. Jangan bagilah, janganlah kejahatan kepada Mama. Dekatkanlah kebaikan kepada Mama sekeluarga. Bagilah, dengarlah kata keluarga. Amin. Bagilah Mama panjang umur, bagilah kami semua panjang umur. Bagilah kami masuk syurga tertinggi. Murah rezeki. Mudahkanlah urusan Mama. Ya? Mudahkanlah urusan Mama. Dunia akhirat. Amin. Cik B, doakan produk Mama ni milenia cem-cem Cik B. Ngacak doa Cik. Doa Cik B. Cik B doa Cik B. Dia cakap lah sejak iklan lepas iklan dia cakap lah dia macam tu. Dia
cakap je lah. Mama dah bayar ke tu? Milenia tu. Kenapa? Stop. Kalau tak payah tak payah tanya. Okey. Okey, Cik B. Mama nak pergi basuh muka, Cik B. Mana? Okey, Cik B. Doa untuk Mama panjang umur rezeki Cik B tapi sakit sini, Tok. Tolong sini, Tok. Tok, tu sini, Tok. Sini, Tok. Jangan naik. Okey, Cik B dah. Okey. Inilah perjuangan saya. Inilah saya berjuang setiap kali dah 3 tahun. Tapi inilah sebenarnya bila balik memang darah tinggi semua. Darah tinggi semua tapi orang tengok saya senang, Ustaz berjaya. Inilah cara saya. Apa kata cuba dah? Ha? Apa kata? Inilah saya. Kata? Kata? Nak bisnes memang bukan senang. Kadang-kadang inilah perjuangan saya, orang tak tahu tu. Ya. Masa dulu sampai 3 tahun saya bertahan, saya kuat tu. Tapi orang tengok saya happy je. Mama relax, Mama makan dah tidur. Kita nanti Mama tidur. Dia tenang. Pasal orang kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu bagus. Sakit darah saya pergi 185. Ini dah setengah jam. Pada tadi saya memang nak pengsan. Naik boleh pensel. Minum air kosong dulu. Ha? Minum air kosong. Tak, ni dah buat air limau ni. Tadi saya memang nak pengsan betul-betul. Tadi saya kuat. Tu dah saya kata namanya kuat. Bila saya struggle melawan kesakitan hati yang teramat-amat, orang kata tak faham, tak faham ke macam tak ada faham macam apa? Agreement awal. Yes, I do. I notice tak payah tubik TV tak kecil hati langsung. Tapi if not mention even more than one lah, adalah opening, closing tu. Tapi kalau saya lari tadi nampak sangat kita lagu mana. Saya nak pergi take rest basuh muka tu. Ni air sikit. Baik Cik B. Jangan off. Kenapa? Memang saya kuat bergorong kapet, borong segala borong. Tapi di sebalik borong segala borong ni lah perjuangan saya. Okey saya. Tak dapat seat, tak dapat gapo. Tapi saya ni keredah juga. Okey saya solat dululah sekejap. Okey. Okey. Okey Cik B, bye. Bye semua.